Isu air tak masuk dalam tiub mesin basuh. Punca diaphragm water inlet valve koyak. Solution, tampal dengan T7000 glue. Alternatif, boleh beli spare part diaphragm. Yang ketiga, boleh beli set water inlet valve yang baru. Ini punca air tak masuk diaphragm koyak. Untuk video ni kita cuba repair pakai gam T7000 yang gam untuk phone punya. Okey, ini diaphragm yang koyak kita dah tampal dengan gam T7000 ataupun T7000. Dekat bahagian atas kita tampal, kemudian dekat bahagian bawah pun kita tampal. Okey, tutup lubang yang koyak tu. Kemudian tunggu sampai kering. Okey, ni rupa lubang yang kita dah tampal bahagian atas. Okey, kat bawah pun kita dah tampal. Okey, ni rupa selepas gam dah kering ya. Dah kering. Bahagian atas dan bawah dah kering. Pasang balik. Agak sendat sikit ya. Bila gam dia agak sendat sikit. Sendat sikit lah. Okay, tak apa, pasang je dulu. Okay, spring dah ada kat dalam. Piston. Okay, marking ni. Marking. Nanti pasang sini. Okay, terminal belah sini. Okay, pasang lead screw. Sini. Okay, part screw dah ikat ketat. Try pasang kat washing machine, tengok apa jadi. Okay, sudah pasang terminal elektrik, hose air. Okay, buka air. Okay, air dah buka. Okay, tak ada menitik. Power supply on. Power button. Okay, start button. Okay, air keluar. Maknanya lepas tampal gam tu okey lah. Boleh pakai ni. Air keluar laju. Okay, power stop. Power button off. Air stop. Okay, test sekali lagi. Power button. Start button. Okay, air keluar. Dengung, bunyi dengung ada sikit lah, sikit je. Okay, bawa off balik. Ini sebelum ni diaphragm rosak, kita dah letak gam. Bila kita test dah okey balik. Cuma ketahanan berapa lama, wallahu alam lah, kena monitor.